Okay, Assalamualaikum guys, saya Eddie. Ni belakang saya ni Mercedes W177-800. Oh, dia akan daripada KL. Kereta ni sebenarnya dibawa tak. Tadi saya test pun rasa tak. Jadi sekarang kita akan test sedikit. Saya nak tengok dulu body roll dia. Tengok dia berkuat ke. Nanti bawa air. Bawa air. Goyang-goyang berkuat. Keadaan macam ni. Kita tengok berapa bacaan dalam proses keempat part tu. Okay, so guys, stay tune. Guys, sekarang ni saya dah test keempat part. Kita tengok ni. Okay guys, tengok ni. Tinggi gila. Depan kiri 31, depan kanan 34, belakang kiri 33, belakang kanan 31. Nampak tak ketinggiannya? Sepatutnya dia di bawah 20. So sebab itu tadi body roll dia kuat. Jadi sekejap lagi dengan bacaan macam ni, saya akan buka elbow ni, kita akan tekan, tengok dia lembut ke keras. Okay, so guys, stay tune. Okay guys, Alhamdulillah Mercedes W177-800 dah siap. So tadi you guys tengok tadi saya explain bacaan dia terlalu tinggi. So bila kita tekan tu lembut sangat. So selepas kita refurbish absorber tu, you guys boleh tengok kami tekan memang keras. So memang keras, tetapi jangan risau, comfort takkan hilang. So dah siap pasang semua. Kita pun pergi test keseimbangan keempat-empat side. Memang firm guys. Jadi selepas siap kami masuk ke tester machine. So you guys boleh tengok kat sini. Kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Depan kiri 13, depan kanan 15, belakang kiri 16 dan belakang kanan 15. So, bacaan semuanya di bawah 20. So, bermaksud kereta tu dah stable. Kalau dah stable, kita test dia punya body roll. Tengok, stable ke tak? Memang nak tolak pun memang tak bergoyang. So, itulah dia result untuk W177. So, kepada guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, nak tahu macam mana kami buat, berapa lama proses, masuk dekat link bio saya ataupun kontak nombor yang tertera di paparan skrin ni. Okay, so guys, Alhamdulillah, so insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan insyaAllah jumpa lagi. Raiba Auto, whack the corner. Bye-bye.